Damai Riverside merupakan tapak perkhemahan yang terletak di Kampung Petaling, Bidor, Perak. Ia mudah diakses dari jalan utama walaupun berada di pedalaman kampung dan sesuai untuk semua jenis kenderaan. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kami nak bawa anda terokai Damai Riverside. Kalau anda dari Lebuh Raya Utara Selatan, keluar sahaja di Tol Bidor dan pusing ke kanan. Sebelum itu, kami singgah dahulu di kedai Sebeneka untuk beli sedikit makanan. Kalau pergi camping, tak sahlah kalau tak ada mi segera kan? Makanan wajib. Selepas bayar, kami ambil sedikit air panas. Jangan tiru aksi ini di rumah jika tiada pengawasan orang dewasa, ya? Kami dah sampai di Kampung Petaling. Sepanjang perjalanan, kita akan disajikan dengan pemandangan rumah kampung dan pepohon yang menghijau. Dan kita dah sampai. Hai, Assalamualaikum. Sekarang bersama saya Encik Hisham, pemilik Damai Riverside. Boleh Encik cerita serba sedikit tentang latar belakang diri Encik? Okey, saya Encik Hisham, pemilik Damai Riverside lah. Umur saya 58 tahun. Dulu saya kerja biasa-biasa lah. Dah tua ni buat macam ni lah. Nak kerja pun anak tak bagi lagi. Tak bagilah. Jadi saya sinilah penuh masa. Apa-apa dibuat sini, mesir rumput ke, tanam bunga ke, cuci tempat ni, tu je lah. Saya asal Negeri Sembilan. Saya kahwin dengan rumah dia orang sini lah. Boleh tak ceritakan permulaan tempat ni? Okey, permulaan tempat ni mula-mula dulu ada satu kem askar yang datang sini, dia buat latihan wireless. Jadi saya malam-malam selalu sembang dia orang lah, dia kat tempat ni kalau buat campsite tu sesuai, dia kata kan. Jadi minat tu ada, jadi saya cuba usaha buat dengan anak-anak semua, buat dan akhirnya jadi tempat ni. Apa aktiviti saya dan kawan saya boleh buat bila datang kat sini? Aktiviti macam-macam aktiviti boleh buat sini. Kalau sekolah ke ada datang sini ke aktiviti, kita ada jenga trekking bawah tu, macam-macam ada halangan lah, macam-macam halangan ada, boleh buat network apa semua, tubing, mancing apa semua, dan kita ada jurulatih kita sendiri. Kalau nak, kita ada jurulatih kita sendiri, ada 10 orang terdiri daripada tentera, bomber, pertahanan awam pun ada. Dia orang akan handle lah semua anak murid ni. Macam cikgu datang pantau saja. Tempat ni boleh muat dalam 400 ke 500 orang lah dalam satu masa kan. Tengok keadaan kemah, kita ada kemah untuk sewa. Kalau nak sewa kemah kami pun kami boleh pasangkan. Kami pasang, kami buka. Tempat memasak, kita ada tempat memasak. Kalau nak masak, kami cuma dapur tak ada lah. Kita ada kemah 20-20 tu untuk kemah kahwin ni kan. Kita ada satu. Kalau nak kita boleh sewa luar, pasang lagi. Tandas semua, tandas kita ada. Di dalam campsite ada 4 tandas. Di dekat parking ada 2 tandas. Lepas tu dekat tapak review ada 1 tandas. Sinki kita ada 4 sinki sini. Tak ada masalah lah, tak ada rebut dah. Setiap satu tapak ada plug point 24 jam. Kita sini tak ada check in, tak ada check out. Suka hati, bila nak datang pun boleh. Terima kasih atas penerangan tersebut. Wah, seronoknya. Bolehlah saya ajak kawan-kawan saya datang sini. Jom kita tengok tapak perkemahan yang disediakan. Karavan pun boleh masuk tau. Kepada kaki pancing, mesti ini tempat paling anda suka. Plug point pun ada. Rugi kalau tak mandi-manda. Airnya sejuk dan tidak deras. Sesuai untuk semua peringkat umur. Apa tunggu lagi? Mohlah ke sini.